Anda pernah tak rasa ada bengkak atau ketulan kecil dekat bawah kulit, dekat mana-mana bahagian badan? Dia tak sakit, tapi makin lama makin besar, makin lama makin besar. Mesti risau kan? Yang paling kita selalu jumpa lah, which is satu lipoma, which is ketulan lemak, dan yang kedua adalah sebaceous lah, kelenjar minyak yang tersumbat lah. Dan apa yang paling penting bila awak ada benda ketulan-ketulan ni adalah jangan picit, sebab bila picit dia akan ada menyebabkan ada jangkitan kuman akan datang. So apa yang cara terbaik untuk selesaikan, untuk menghilangkan benda ni adalah dengan pembedahan kecil. Tapi sebenarnya mudah je, sebab dia kalau biasanya kita akan bagi dia setempat dan proses dia pun dalam 30 ke 40 minit. Apa yang kita akan buat, kita akan buang segalanya termasuk dalam kantung-kantung sekali. Penting buang kantung sekali supaya dia tak naik balik lah. So lepas buat 34 minit, lepas tu boleh balik, tak ada masalah. Kalau rasa nak kita bantu untuk buang ketulan ni, boleh datang ke klinik. Kita akan cuba selesaikan masalah anda. Okey?